Kita nak ke Pilah hampa, ke Pilah, Kuala Pilah. Trigger finger ni gua buka dulu pakai glove. Dia ketat lah. Assalamualaikum, selamat pagi hampa. Hari ni hari Jumaat, gua nak ke Kuala Pilah, ke Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan untuk ambil anak gua bercuti selama seminggu sampai hujung bulan, sampai 31 Ogos. Tapi ambil naik motor je. TPMS ni tayar belakang ke tayar depan ni kurang lah. Mungkin sejuk kot, kejap lagi naik balik lah. Hari ni hari Jumaat nampak. Gua akan solat Jumaat di Kuala Pilah lah. Sekarang 11.25 pagi. Harap-harap kita sampai sana sempat solat Jumaat. Gua lupa pasang gua punya kamera. Alright, dah pasang. Gua pun tak berapa sihat hari ni. Dah 2 hari badan sakit-sakit. Dia macam demam urat sikit. Hari ni makin okey sikit lah. Hari terpaksa bergerak untuk ambil anak. Diam kopi gua tutup untuk 1 hari. Hari ni gua tutup lah. Tapi kalau sempat nanti petang boleh buka balik. Malam ke. Okey, TPMS pun dah padam. Dah naik tayar belakang dah naik 32. Visor yang gua pakai ni walaupun pada hari siang dia macam kelabu nampak. Jadi gua punya cadangan kalau ada rezeki gua nak beli Bimola sebiji lagi. Dan yang ni gua akan bagi dekat alia gua pakai lah. Dia pun dah asyik komplain kan, Nolan helmet dia tu bila nak tukar visor kan yang jenis gelap. Nolan tu modal lama, nak cari dia punya visor tu susah. Kalau ada rezeki gua beli baru open face ni. So my current Bimola ni gua akan bagi dekat alia gua akan pakai baru punya lah dengan visor yang lebih clear kan. Macam visor gua yang mula-mula dulu, yang color gold tu. Dia clear, dia bright, tapi dia menapis cahaya matahari yang terik. Yang ni dia perasan macam kelabu je kan. Gua menjangkakan hari ni Pilah dia akan jam lah. Biasa hari Jumaat ni kalau hari cuti untuk budak-budak matrik cuti, ramai ibu bapa akan berkunjung ke sana untuk pick up dia orang punya anak untuk bawa balik rumah. Ini laluan motor apa dekat Plaza Tol Kajang Selatan ni. Lekas highway, dia punya laluan motor kereta kancil pun boleh lalu bomba. Tadi kancil kalau yang tak mau bayar betul lah, mencelah tepi ni saja. Nampak tengok punya lebar tak lebar, punya besar tak besar. Encik kancil pun boleh lalu nampak. Tapi bahagialah lebar besar macam ni kan. Kalau bawa di kanan tu lalu dengan bahagianya. Cuaca memang agak berderubu nampak. Bukan agak berderubu, memang berderubu. Sekarang ni musim El Nino, musim panas. Kebakaran berlaku di merata tempat. Macam derubu yang kita dah hadapi sekarang ni mungkin disebabkan oleh kebakaran di negara jiran lah. Di sebelah Eropah Selatan pun nampak sekarang ni banyak kebakaran juga. Dia punya tahap kerugian bukan jutaan main bilion dolar. Rangkam kelajuan. Di sini ada kamera kelajuan. Tu apa? Kamera kelajuan. Ini gunung apa kat depan ni Gunung Bukit apa kan? Bukit Putih. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Laki-laki derubu ni buat matahari tertapis nampak kan. Dia rasa kurang panas, tapi kandungan udara dia tu tak sihat lah. Seronok pasal dia tak panas, tapi kandungan udara dia tu agak berbahaya kepada kesihatan. Jadi adalah dinasihatkan bila time jerubu ni kurangkan aktiviti-aktiviti luar. Laki-laki gua suka jalan ni sebab dia hijau nampak, pemandangan dia hijau, kiri kanan depan belakang hijau. Dan mata kita ni kalau tu tengok hijau bagus, dia sihatkan mata sikit. Ya, apa ada dalam hutan apa ada dalam hutan juga di dalam kamu. Allah Akbar. Jalan ni hui saja sampai masuk Pekan Pilah hamba. Tiba-tiba aja kita dah banyak. Aduh, menghampiri Pekan Kuala Pilah hampa macam ni lah. Setakat pengalaman gua berapa kali dah? 2 kali 2 kali lah bermotor, berskuter ke sini kan. Sekarang menghampiri 12.30 nak cari masjid. Sini sekolah, patutlah ada lampu isyarat.
Abang jaga suruh jalan, kita jalan. Ni Pokan Kocik ni apa nama? Ni bukan Pilah lagi ni. Apa nama? Tanjung Ipoh. Oops. Tanjung Ipoh. Simpang ke Istana Seri Menanti. Pilah 7 kilo lagi. Aduh, kereta ramai lah. Lorat ni 9 ni antara lorat yang gua suka lah. Antara lorat yang gua suka, lorat Negeri Sembilan. Penang lah, Penang. Tak boleh kata apa. Kalau yang belah pulau punya cakap kan. Dia punya lenggok, dia punya meleret, dia punya pusing. Merata dia pergi baru nak sampai ke Penang lah. Penang 9 ni sedap. Apa hal gua bawa slow ni? Aduh, lupa nak potong sikit lah. Kari kambing ni lah ni. Racikan kari kambing ni. Gua punya jari ni, dia trigger finger ni. Bila gua nak on off kamera ni, dia perlukan sikit kekuatan ibu jari lah. Tu yang kadang-kadang sakit lah. Bukan kadang-kadang sakit, memang sakit. Tak off, nanti makan bateri kan. Jalan jam apa kat sini. Gua nak tengok ada masjid tak dekat. Ada. Macam mana kita menghala ke kolej matrikulasi dulu. Kalau tak salah dekat sana pun ada masjid. Lori pun banyak. Aduh, perut pun berkeroncong ni. Ada. Allah. Oh, dia simpang 4. Belah sana pun ada lagi. Itu lah pun. Lama traffic light ya. Oh, ada tulis 1977 bangunan ni 1977, gua umur 7 tahun. Darjah 1. Right apa? Jom. Jalan. Jalan. Banyak kereta. Aduh, nak selit memang susah. Pasal apa? Keretanya banyak. Hari Jumaat kot. Pilah ni dulu sebelum PRN yang terbaru ni, adun dia Pakatan Harapan. Kemudian jatuh kepada BN ke PN tak? Perempuan jugalah. Yang sebelum ni perempuan, yang sekarang pun perempuan. Oops. Oh, ada sekolah. Anak India pun sekolah Cina. Aduh. Dengan pelik tak ada. Aduh. Allahu Akbar. Bahaya jam-jam macam tu lah kan. Kereta pun dia kena ikut suka lah. Bila ada jam, tak ada nak bagi signal, kena lah. Simpang di hadapan ni. Ikan masin lah. Memang kereta banyak. Kalau naik kereta macam mana? Oh, ramai lah. Ambil anak. Habis solat Jumaat macam mana? Nak cari masjid sekejap Kita parking tapi ni kita cari masjid. Gua tak pakai Waze lah cari masjid. Gua tengok ni budak-budak ni berjalan pergi masjid ni. Mesti masjid kat depan ni je. Taman Selasih Perpustakaan. Ni Masjid Saidina Ali. Masjid Saidina Ali patutlah nak gua cakap atas bukit. Sian dia. Mana manjat-manjat datang masjid. Alright, kita parking bawah ni. Ayang ada. Ni ayang lah. Allahu Akbar. Merah elok ayang tu. Allahu Akbar. Sakit tangan. Dia jangan salah tekan salah tekan memang sakit Nak pakai juga nanti. Ambil wuduk pakai. Alright, selesai salat Jumaat. Masjid ni dia atas bukit Nak turun ke bawah tu dia curam sikit. Baru terasa dia punya panas Jom kita. Masjid Saidina Ali. Bismillah. Menuruni kecuraman. Boleh tahan juga budak-budak kolej ni kan. Nak main semayang. Nak balik tu okey lah kan. Turun bukit. Nak datang lah. Nak naik bukit. Dia orang jalan kaki Kalau pihak kolej dapat sediakan bas bagus juga kan. Cian budak ni. Tapi tak apalah, susah payah untuk agama ni Allah balas. Setiap langkah yang digunakan untuk datang ke masjid demi untuk menunaikan kewajipan, Allah akan balas dengan ganjaran pahala yang sangat banyak. So jom kita. Ramai semua berpusu-pusu ada bas semua. Bas sebagai nak balik bercuti ni. Zaman gua dulu tak ada kolej matrikulasi ni. Lepasan SPM ni akan diserap masuk terus ke pusat-pusat pengajian tinggi, sama ada dalam pengajian diploma, sijil ataupun ijazah. Itu yang direct daripada SPM lah. Kalau yang sijil biasanya akan ke politeknik. Kalau yang diploma dan degree ni akan ke universiti tempatan lah. Sekarang universiti pun dah banyak kan.
Kalau dulu berapa saja? UTM, UPM, UKM, USM, UM. UUM zaman gua pun belum ada lagi. Alright. Ni baju siapa ni jatuh kat sini ni? Baju kapten plekat. Allahu Akbar. Alright, kita parking kau ni teduh. Bismillah. Alright, kita nak gerak balik. Bismillah. Nanti ke depan tu kan. Terus boleh tak? Allahu Akbar. Macam mana belajar? Okey. Apa dia? Apa aku memang isu? Pasal tak hantar? Mana boleh macam tu? Pasal tak baca? Jamming. Jalan. Turun. Pergi scan. Tak payah buka. Pergi je macam tu. Dah scan belum? Dia kereta ni berhenti depan ni lah pula. Bismillah. Apa lamanya anak dia pula. Tak scan. Duduk dan diam dah. Yang goyang. Bismillah. Hampiri pukul 2.45 petang. Menjangkakan kat depan sana nanti mesti jam gila. Jam dengan kereta. Oops. Makan dah. Jamming. Oops. Allahu Akbar. Kuala Pilah. Jangan sewa bas banyak-banyak tu, bas Putrajaya tak ada. RM5. Asal tak ada pula? Ada lah. Bapak ada daripada bapak tahun 95 ni. Asal tak lepas lah. RM5 lah. Zon operasi kamera. Laju minyak turun. Lama dah beres. Apa dia? Lama. Apa yang lama? Jangan tidur. Naik motor nak boleh tidur. Drone bapak pegang elok jatuh nanti. Bapak nak makan, nak beli barang sikit. Tunggu sekejap tau ni. Tunggu sekejap ni. Nasi kandang boleh? Setiap hari makan nasi kat sana macam makan nasi kandang. Nasi portion banyak, air besar. Apa ni? 58. Tapi sebab dia start makan murah ha? Memang dia ambil sendiri. Nasi ambil sendiri atau ayam pilih lah. Ikut dapat. Tapi bila start makan banyak, makan nasi tu dia jadi lapar sentiasa. So malam pun makan. Tapi malam waktu tu kafe tutup lah. So pergi kafe lain lah. Kafe lain harga lain. Dia ada gambar makanan isi. Sekejap. Bagi bapak turun dulu. Sana boleh turun tak? Naik sini. Naik. Faham lu. Aduh. Sudah pukul 4. Ayah menyelit. Bismillah. Pas. Turun. Allahu Akbar. Hemat bawa. Beg tu bawa. Ini bawa. Bismillah. Ya Allah. Polis. Allahu Akbar. Bismillah. Terus sampai Putrajaya hamba. So untuk sport mode pergi balik Putrajaya Kuala Pilah lebih kurang 8 liter. Alhamdulillah sampai. Apa dah? Tingkat 2, tingkat 3A. Daripada bawah naik ke atas sehingga ke petak parking, jarak dia lebih kurang 500 meter, setengah kilo. Tingkat 3, alhamdulillah sampai. Bismillah. Allahu Akbar. Aing pergi tidur hotel hari ni sampai. Entah kena dapat hotel free kot. Ya berat.